Masa untuk menukar minyak hitam motor aku. Kali ni aku guna Petronas Sprinter F700. Tak tahu apa pasal dah aku boleh beli kan. Tapi dalam banyak-banyak yang aku pakai, Castrol juga yang untuk aku memang mantap lah. Tapi ni kita cuba Petronas pula. Kalau ikutkan mileage belum sampai lagi, tapi sebab tak tahulah aku jadi nak beli, jadi tukar je lah minyak hitam kan. Okay, kalau tengok dekat meter ni baru 14,900 lebih. Tapi kalau ikutkan dekat dia punya mileage yang aku tulis ni, belum sampai lagi. Dia patutnya 15,500. Tapi tak apalah, lagi banyak ataupun lagi selalu kita tukar minyak hitam tu lagi bagus. Jadi jom kita buang minyak hitam lama dan kita tukar minyak hitam yang baru, Petronas. Kita sediakan penadah minyak untuk buang minyak enjin lama tu. Lepas tu kita pakai spanner ratchet, pakai pembuka dia ni saiz 17. Untuk kita buka skru kat bawah ni. Yang penting waktu nak buka skru tu jangan waktu enjin kita panas lah. Nanti takut trip dia tu loose bila kita pasang waktu tengah panas tu. Macam tu lah kita nak jaga kan. Okey, kita buka skru. Aku dah longgarkan. Jadi kita buka. Okey, minyak hitam dah keluar. Yang lama ni aku pakai Toyo. Toyo Fulistin Tetik dengan ester. Yang lama lah. Okey, aku dah buang dah minyak hitam yang lama tu. Jadi kita nak tuang lah minyak enjin baru Petronas Sprinter ni. Kita nak cuba test macam mana bagi dia. Petronas Sprinter F700. Dah siap dah tukar. Jadi kita nak try start. Kita bagi running dulu sekejap. Okey, nanti kita tengok macam mana dia punya performance apa benda semua lah.